Pagi yang cerah. Mira siap-siap, kita keluar jalan, tanyaku lembut. Mira hanya menggeleng, bibirnya muncul manja. Mira tak nak keluar mama. Malam je kita keluar ya? Aku tersenyum, anggap itu perangai biasa anak kecil. Sampai satu hari, Nur datang dan bertanya perlahan. Syah, Mira dah 9 tahun kan? Dia masih tak suka keluar siang lagi ke? Aku hanya mengangguk. Entahlah Nur, kalau ajak keluar, mesti nak malam. Nur terdiam lama. Wajahnya nampak serba salah. Aku cakap ni, kau jangan terasa ya Syah. Jantungku tiba-tiba berdegup pelik. Kenapa Nur? Cakaplah. Kami bukan tak nak datang rumah kau. Tapi Mira tak suka kami ada di situ. Aku mengerut dahi. Maksud kau? Nur menelan air liur. Ingat tak malam Wati bermalam? Jam lebih kurang 11. Dia pergi dapur ambil air. Aku mengangguk perlahan. Memori itu samar-samar. Nur menyambung dengan suara bergetar. Wati nampak, Mira duduk di lantai dapur, makan daging mentah. Bukan sikit Syah, penuh tangan. Darah menitis atas lantai. Bunyi kunyahan dia, bukan macam budak. Bulu rumahku terus meremang. Bila Wati nak pusing balik, Mira angkat kepala. Nur berhenti, nafasnya berat, mulut dia merah. Mata dia, bukan mata budak, hitam penuh, tak nampak putih langsung. Aku rasa perutku sejuk. Wati lari masuk bilik. Aku tanya dia kenapa pucat. Belum sempat dia jawab, Mira muncul depan pintu. Tanpa bunyi Syah, tiba-tiba je dia ada. Nur menggenggam tanganku kuat. Mata dia merah menyala. Senyum, tapi gigi dia panjang. Tajam, suara dia bukan suara Mira. Nur meniru bisikan perlahan, serak dan dalam. Kalau kamu masih sayang Nur, keluar sekarang. Jangan pernah datang lagi. Aku terdiam. Nafasku terasa pendek. Tapi itu belum paling seram Syah, kata Nur lagi. Masa aku nak keluar, aku pandang sekali lagi ke arah dia. Apa suaraku hampir berbisik. Nur menunduk, air matanya jatuh. Wajah Mira terbelah. Separuh muka budak kecil. Separuh lagi, kulitnya hitam berkedut. Mata tenggelam. Dan senyum dia sampai ke telinga. Masa tu aku sedar. Itu bukan anak kau Syah. Sejak malam itu, tiada siapa berani bermalam di rumahku lagi. Dan aku baru perasan. Setiap kali matahari terbit, Mira tak pernah keluar dari bilik.